Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, saya sedang berada di kawasan Sempadan, Parit Sulong dan juga Seri Medan. Ini bukan kebun saya tapi kebun tauke. Ya, tumpang ya, tempatnya cantik. Jadi hari ini ceritanya adalah banjir di Seri Medan ya. Jadi sekarang ini saya masih dalam perjalanan ke sana. Saya berhenti sekejap sini sebab pemandangannya sangat menarik, lebih-lebih lagi ketika ini ya, dengan cuaca redup. Mungkinkah malam tadi Lailatul Qadar, kita tak tahulah kan. Okey. Dengan itu gunung apa tu? Gunung Inas ya. Gunung Inas kot. Okey. Jadi saya akan buat penggambaran sepanjang ini ke kawasan Seri Medan. Bagi mereka yang tanam kelapa sawit, kawasannya banjir, selalu buat macam tauke ni ya, tengok. Dia celah-celah tu dia letak parit. Dan tanah-tanah dia letak di situ supaya pokok sawit itu tidak terkena banjir lah. Jadi kalau banjir-banjir macam ni, kawasan ni dulu adalah bekas sawah ya dulu. Sebab tu macam ni. Okey tuan-tuan, kita akan pergi. Saya akan bawakan tuan-tuan pergi ke kawasan Seri Medan. Okey, pada 21 hari bulan Mac, 21 bulan 3, aku buat liputan kat sini. Tempat ni belum banjir. Tapi hari ni, tengok di belakang ni, ini parit nombor 7 ya, mula-mula sekali. Dah banjir ya, bawah-bawah signboard ni dah banjir, tengok. Hari tu belum naik tapi ni dah sampai tebing. Perbezaannya dengan yang hari tu. Okey, kita akan jalan lagi. Melihat kampung parit nombor 4 pula. Dari parit Jayus 7 kita menuju ke parit Jayus 4 ya, parit Jayus 4. Di mana jalan ini ya. Ini dari parit nombor 5, 7, 5 tadi ya, 7 lepas tu 5. Sekarang pergi ke parit nombor 4. Berhenti dulu, ada simpang, ada berikan laluan untuk kenderaan yang lalu. Okey, seterusnya kita menuju ke parit Jayus 4 ya, di mana di sini adalah ada sungai ya. Kawasan ini adalah kawasan yang terendah sekali. Antara kawasan yang terendah di sini yang cepat banjir adalah jalan ini ya. Dan kita lihat kedai depan ni dengan rumah dia sudah ada air, nampaknya air banjir ya, paras lebih kurang pukul lali ya. Tu dia. Dan lihat kebun-kebun sawit di sini. Banjir tak nampak sangat ya, baru lagi saudara. Jadi kalau kampung ni tak berapa banjir, kita tengok sekejap lah suasana di parit Jayus 4 ni. Ini adalah kawasan-kawasan kalau banjir besar dia banjir lah, rumah ni terkena banjir ya. Tapi hari ni tak nampak lagi. Okey, jadi nampaknya kita akan berpatah balik lah ni ya. Okey, kita tengok-tengok dulu ke sana sikit. Tu dia kebun sawit cantik ya, dibuat. Tentulah orang-orang kampung ni berpendapatan tinggi. Sekarang kita sampai di parit Jayus, Masjid Parit Jayus atau bukit ya. Kita berpatah balik sebenarnya daripada parit Jayus 4 menuju ke parit Jayus depan ya. Ini jalan pasar malamnya ke parit baru sana. Dan seterusnya kita melihat banjir di kawasan ini. Kawasan parit Jayus laut ya, antara kawasan yang mudah dinaiki air. Dan lihatlah, saksikan bagaimana besar-besarnya rumah di sini. Orang di sini rumahnya besar-besar macam istana ya, rumahnya kaya-kaya Kebanyakan adalah berkebun sawit yang luas ya. Tapi air ni dah parah-parah dengan jalan ya. Okey, kita lihat. Biasanya sebelah laut ini belum lagi ya.
Saksikan terus. Itu dia rumah besar lagi, tengok rumah besar-besar, tengok. Ini kita lihat sebelah kanan dulu nanti saya cuba belah kiri lah, tengok keadaan macam mana. Tu tengok besar-besar ya. Jelas tak tengok rumah dia orang. Rumah besar, halaman besar ya. Kalau kenduri kabin ke apa, memang cukuplah halaman rumah dia untuk saudara mara buat balai kanopi ya. Tak macam rumah kita duduk taman ni kan, kecil-kecil ya. Tu dia. Banjir dah mula nampak di sini. Ini surau Okey, tengok kebun sawit ni. Okey, semakin lama semakin ke dalam ya, semakin banjir. Tu dia. Nampaknya dah kelihatan melaut banjirnya. Saya tak dapat slowkan laju je. Dan ini dia, kita dah sampai ke jalan Lombong dan jalan ke parit singgahan ya. Dan di sinilah parit Jayus Laut ya, dah nampak banjir. Kelihatan banjir itu antara kawasan yang cepat sekali banjir adalah kawasan ini ya. Dan tengok lagi. Begitulah saudara-saudara, semoga sanak saudara, anak-anak yang nak balik boleh dapat gambaran lah bagaimana keadaan banjir di parit Jayus Laut. Tu rumah besar juga ya. Rumah siapalah ni ya. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Jadi bayangkan ya, kalaulah banjir ini makin ke dalam dan makin dalam, raya tinggal beberapa hari lagi. Hari ini adalah 24 Ramadan ya. Kita akan menyambut hari raya pada 31 bulan Mac. Ya, 31 Mac, lepas tu 1 hari bulan, hari raya kedua. Jadi kita sampai dah ke Jambatan Parit Basri. Nak teruskan sekejap ke tengok Parit Basri sebelah laut, sebelah darat lah ni. Ya, Parit Basri laut, Parit Basri darat. Nanti kita akan pergi ke Parit Basri lapis lah. Tapi sebelum tu saya akan pergi singgahan dulu tengok parit singgahan dulu. Kena adil lah. Kena buat liputan keseluruhan kawasan ini. Ini adalah Parit Basri lagi ya. Masih Parit Basri lagi. Nampaknya Parit Basri juga terkena banjir ya. Tapi sebelah darat ni lah. Masih banjir lagi. Okey. Jadi bayangkan nanti raya kita macam mana kalau semakin dalam. Jadi bersedia sajalah. Ini dah sampai ke jalan, dan saya bawa anda semua patah balik ya, Parit Jayus sebelah kanan pula. Dari Parit Basri tadi saya tak teruskan, tapi saya akan menuju ke parit singgahan yang simpang 4 kedai Encik Mat Drum tu. Okey, kita tengok sebelah kanan pula ya. Sebelah kanan ya. Dari jambatan tadi kita dah lepas, kita patah balik ke kawasan Parit Jayus sebelah kanan ni. Ini jambatan dia. Kelihatan sungai di sana ya. Dan di tepi ni, rumah ni pun juga selalu menjadi mangsa banjir. Ini kalau tak silap adik kawan saya, adik Cik Mesdan ya. Dah banyak rumah sinilah, dan kereta-kereta mereka parking di depan tepi jalan lah. Kita lihat sebelah kanan pula. Mari kita sama-sama saksikan. Jadi pada hari ini 25 hari bulan Mac tahun 2025 bersamaan dengan 24 Ramadan ya, 1446 Hijriah. Keadaan banjir di
Parit Jayus boleh saksikan sendiri bagaimana bagi perantau-perantau yang ingin balik ke kampung mereka, bolehlah bersedia. Hari raya ni nampaknya masing-masing dapat ujian sendiri. Macam saya duduk Pak Sulong, hari ni dengar tadi tengok Facebook, air tak ada pula. Jadi orang-orang Pak Sulong ni masalah air tak ada selalu. Paip asyik pecah saja di jalan Kolam Air ataupun Kampung Muhammad Noor ke, tak tahulah. Kerajaan kena gantikan segeralah paip tu. Rasa macam duduk negara yang mundur pula kan. Ni kalau banjir ni kita tak boleh buat apa. Tapi paip tu masalah penting sekali. Kerana Paip Sulong pernah tak ada air selama seminggu dan saya terpaksa pergi ke Mesing untuk menghilangkan kebosanan ya. Ini yang saya katakan tadi, air tak ada seminggu tu adalah hari raya tahun 2023, adalah hari yang paling sedih sekali ya. Okey, ni sampai di Parit Basri sebelah laut ya, dah sampai sini ya. Ni Parit Basri laut. Kita menuju ke ni Sekolah Kebangsaan Seri Sejati ni. Tapi terus saya potong terus potong ke Parit Basri Lapis lah. Saya potong-potong. Kalau nak penuh nanti lama sangat video ni ya. Sekarang kita berada di Parit Lapis ya, Parit Basri Lapis. Parit Basri Lapis ni adalah juga kawasan yang paling rendah ya, dan paling mudah terdedah kepada bencana banjir. Kita tengok dulu rumah-rumah ini, dan saya tidak beberapa mengenali orang-orang di sini ya. Dulu masa kecil-kecil selalu datang ke rumah nenek saya di Parit Basri luar tu. Sekarang Cik Fatin duduk dengan Budin ya. Dulu atuk saya, nenek saya dah meninggal dah semua. Okey, ni Parit Basri Lapis ya. Jadi kalau banjir masa raya, kita boleh bayangkan dah macam mana kan. Mungkin mood untuk ziarah-menziarah tu dah kurang lah. Ini semua ujian ya, cobaan. Kena sabar. Mereka dah menghadapi selalu macam ni. Ni terus ke, ini tadi daripada Parit Basri, dia ada pusing balik pula saya ni. Menuju ke kampung apa kejap. Sedayung, bukan nak kata Seminanti, bukan. Parit apa nama dia tu? Jalan terus. Ya, kita saksikan di kawasan Parit Lapis Basri ini. Tu dia. Apa-apa pun tetap bersyukur dengan segala ujian ya. Bila kita ditimpa bencana, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang ya, dengan kepadanya lah semua dikembalikan. Dia yang maha berkuasa, kita tak boleh buat apa ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah lah kita berserah. Minta doa moga-moga banjir ni taklah semakin dalam ya, raya nanti dah surut macam itulah. Kita akan menuju ke Jambatan ini ya. Pada tahun 2006 banjir dibesar di sini. Ketua Polis Johor hampir hanyut ke sini ya. Dengan grup dia pakai kereta helak ke apa dah. Kita polis lah. Ini dah tembus ke Sedayung lah ni. Dan saya kira-kira saya nak pergi ke Parit Lapis Simis lah. Itu masih banjir lagi ya di kawasan Sedayung ni. Sama-sama kita saksikan saudara-saudara Kian ya. Sekarang kita dah sampai ke Parit Simis. Saya potong-potong ya. Kalau saya naik kau semua banyak sangat. Parit Simis ni awal-awal ni ada sikit kena. Ni dia Parit Simis. Dan kita akan menuju ke Lapis Simis nanti. Ini Parit Simis ya. Parit Simis dulu. Kebanyakan adalah tanaman kelapa sawit ya. Saya dulu biasalah dengan budak-budak Seri Pasir kat sini, merentas desa, lalu kampung ni lah. Ini Parit Simis ya. Selepas itu kita akan menuju ke Parit Lapis Simis lah.
Kini kita telah pun tiba di Parit Lapis Simis ya. Di Parit Simis, lepas tu Parit Lapis Simis. Okey, yang kita saksikan antara kejadian yang mengejutkan negara pada masa itu ialah di Parit Simis ada masjid dibakar ya. Dan surau di Parit Lapis, di Parit Bangas, bukan Lapis Bangas, Parit Bangas. Ini Parit Lapis Simis. Saya rasa kita tinjau dulu keadaan di Parit Lapis Simis ini dan kita akan sudahilah video ini. Semoga anda dapat membuat gambaran bagaimana keadaan banjir di kawasan Seri Medan ya. Daripada Parit Basri, Parit Jayus 4, Parit Jayus Laut, Parit Basri sebelah darat. Lepas tu kita menuju ke Parit Basri Lapis dan sekarang kita berada di Parit Lapis Simis ya. Dan berakhirlah sudah liputan saya pada ini. Semoga dapat gambaran bagaimana keadaan di banjir di Seri Medan. Sekian. Kampung terakhir saya tunjukkan adalah Kampung Parit Warijo ya. Depan tu ada tulis Parit Warijo besar. Rumah Haji Malik dululah ya. Dan sebelah ni adalah rumah Cik Ismail ya. Di kampung ini juga sebelah kiri ni ada rumah kawan-kawan saya, rumah Cik Darus buang dan juga Cik Saadun buang. Antara kawasan juga yang mudah mungkin dah banjir lah ya sekarang ni. Semoga beliau ini tabah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.